semalam Ina ada family gathering, small family gathering lah, family Mak Ina dekat Dengkil. So aktiviti kita orang biasalah semua potluck, family Ina lah bawa, kita orang nak buat steamboat sos semua buat sendiri. Bobo lah tu belilah yang so tom yum ni nak buat sendiri. Ina favorite tom yum, so Ina buat tom yum macam betul-betul creamy tom yum. Lepas Ina buat ni tapi sebenarnya sebelum Ina buat steamboat tu Ina ada photoshoot Sarah, dia punya anniversary. So tapi gambar tu Ina tak share kat sini lah, Ina just bagi kat dia. So busy gila semalam photoshoot. Lepas tu kita orang ada baca doa selamat, dan prepare makanan makan macam Pak Ina buat steamboat. After steamboat tu Ina photoshoot Ina punya anak buah dan cucu buah. Macam mana tu anak buah dan cucu buah? Anak buah saya dah kahwin, dapat anak, dapatlah saya cucu. Kita photoshoot dia sekejap sebelum Ina balik. Lepas photoshoot Ina pun terus balik KL. Ina tidur rumah KL, Ina tak tidur rumah Batang Kali. Okey lah, so far meriah, seronok macam ni sekali kumpul. Ina happy sebab dapat buat mak happy, dapat bawa mak jumpa adik dan kakak dia. Okay, till we meet next time, InsyaAllah Terengganu.